Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada warga SMK Bina Tunggal dan para penonton. Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema kebangsaan sambutan Hari Guru pada tahun ini. Pada peringkat sekolah SMK Bina Tunggal, sambutan Hari Guru diadakan pada hari ini iaitu 21 Mei 2026. Pelbagai acara telah disusun untuk meraihkan guru-guru yang menjadi nadi utama kecermalan negara. Selain itu, sambutan ini juga adalah untuk menghargai pengorbanan guru yang sentiasa berusaha mendidik anak bangsa walaupun menghadapi pelbagai cabaran dalam dunia pendidikan masa kini. Terima kasih cikgu dan sambung pasti kami kenal selamanya. Saya, Nur Syakina Ashikin binti Muhammad Sukri, melaporkan daripada TVPSS Bina Kaldun SMK Bina Tunggal. Terima kasih. Jasa guruku tak terhingga, aku tidak melupakannya. Banyak ku dapat ilmu daripadanya, jasanya ku kenal sampai bila-bila. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami merapatkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk meraihkan majlis sambutan Hari Guru 2026 peringkat sekolah SMK Bina Tunggal pada pagi yang berbahagia ini. Seterusnya, majlis menjemput wakil murid selaku ketua murid SMK Bina Tunggal mewakili para pelajar iaitu Saudari Nur Aina Najwa binti Muhammad Syahrudin untuk menyampaikan ucapan khas sempena Hari Guru. Dipersilakan. Guru bukan sahaja mendidik kami dalam pelajaran, malah membentuk sahsiah, disiplin dan masyarakat kami. Komitmen dan dedikasi dalam mendidik anak bangsa. Sesungguhnya, guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi merupakan insan yang membentuk masa depan negara. Dan guru juga harus bertindak sebagai adaptive expert, bermaksud guru-guru ini perlu menjadi bintara yang sentiasa memperkukuhkan kepakaran, mempunyai keanggalan dalam menjembatani perubahan dan memiliki pertimbangan yang luar biasa atas exceptional judgment. Semoga setiap usaha dan pengembangan yang dilakukan oleh guru kita mendapat keberkatan dan membawa Malaysia ke puncak kejayaan yang lebih gemilang. Tahun ini tahun kita, tahun ini tahun kita dan tahun ini tahun kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami pada Serikat Duka. Kami tak persilakan setiap pengorbanan, setiap pemberian demi satu negara. Mengapakah tema pakaian kembar ini dipilih pada sambutan Hari Guru tahun ini? Untuk tema twin ataupun kembar,
guru-guru terpaksa mencari pasangan masing-masing lah. Sama ada rakan rapat, seumur ke, tak kisahlah. Tapi yang penting pakaian tu menunjukkan kembar. Okey, dan bebas lah, konsepnya bebas. Mungkin ada yang seperti cikgu pakai sekarang, memang puteri lah katanya, puteri salju. Okey, begitulah. Okey, nanti untuk meraihkan Hari Guru bersama. Cikgu kegemaran saya adalah Cikgu Siti Hajar sebab rajin memberi saya nota-nota dalam online. Syarul. Ya, baik. Dia sporting. Cikgu kegemaran Cikgu Haswani sebab cikgu best. Cikgu kegemaran saya ialah Cikgu Dina. Dia ada dengan saya. Cikgu Zaini sebab dia telah mengajar saya dengan sangat baik. Cikgu kegemaran saya Cikgu Farah. Cikgu Farah Syaila. Sejarah. Semua cikgu favourite saya lah kalau kat sekolah ni. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Okay, pada semua guru di sekolah SMK Penang Tunggal ini, selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu dan kami sayang cikgu.